mengikut fatwa, hukum tanam rambut ni dia harus, tapi dengan syarat. Okey, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam podcast Gentle Cakap bersama dengan host anda yang tidak asing lagi yang ada di hadapan anda ni. Saya Darush Farain. So macam biasa dalam podcast ni kita banyak borak pasal isu semasa, cerita tentang tetamu yang kita bawa. Tapi hari ni kita nak kupaskan bersama dengan tetamu yang saya bawa ni pasal masalah rambut. Sama ada rambut ni adalah mahkota ataupun masalah. Kali ni saya bawakan untuk anda seorang pakar dalam bab-bab rambut ni, Dr. Wan Rujahan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Doktor, sihat Alhamdulillah. Wah, saya sebenarnya dah lama kita macam bincang nak buat podcast. Nak adakan satu sesi orang kata perbincangan ni. Tapi Alhamdulillah hari ni termakbulnya kita berdua. Okey, so agak menarik bagi saya Doktor, topik ni yang kita nak bincangkan. Yalah, kebanyakan orang zaman sekarang masalah ni bukan pada peringkat yang tua, tapi pada peringkat yang muda pun banyak yang mengalaminya. Okey, bercerita tentang rambut. Ada orang kata rambut ni hanya untuk bergaya. Dan lagi untuk lelaki lah kan. Orang kata mahkota mereka terletak pada rambut. Tapi sebenarnya apa fungsi rambut ni Doktor yang orang tak tahu dari sudut sains dan juga kesihatan? Mungkin Doktor boleh ceritakan sikit. Okey, so dalam bab perihal rambut ni kan, orang ingat rambut ni hanyalah tempat untuk kita bergaya lah. Betul. So orang kata rambut ni mahkota. Tak kisah lelaki ke perempuan. Tapi dari sudut sains sebenarnya, rambut ni dia berfungsi. Kalau dekat kepala ni dia adalah lapisan yang pertama sebenarnya. Lapisan yang pertama di mana dia melindungi kepala kita daripada, yang pertama memang daripada UV light. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah rambut ni juga dia sebagai defense line yang pertama, sebagai pelindung kepada infection ataupun habuk-habuk ke. Contohnya dekat bulu mata. Okay. So dia tapis. Dia sebagai penapis juga. Yang ketiga, kalau rambut ni dia juga boleh digunakan sebagai, dia memang digunakan sebagai cushion kepala kita lah, untuk sebarang hentakan main bola ke apa kan. So hentakan yang minimum lah, dia sebagai cushion melindungi. So dari segi salah silah rambut ni sebagai mahkota ni sebenarnya dah lama. Kalau macam pemimpin-pemimpin lama kan, diorang guna rambut ni sebagai alat, sebagai image diorang ni seorang pemimpin. So diorang simpan rambut panjang. Contohnya ada juga pemimpin yang ada masalah rambut, so diorang terpaksa pakai wig untuk tutup, tapi still nak menunjukkan yang dia rambut ni sebagai alat untuk menunjukkan kepimpinan ataupun kemegahan. Jadi itulah fungsi rambut sebenarnya. Rambut gugur ni kira normal kan Doktor? Tapi sebenarnya berapa helai yang dikira biasa untuk setiap hari? And then bila tanda-tanda awal yang kita patut risau pasal rambut ni? Sebenarnya orang sangat risau lah bila tengok rambut gugur dekat lantai, pegang je. Betul. Dekat tangan. Okey. Dari segi fitrahnya, kita punya rambut ni dia ada 3 fasa utama, iaitu fasa pertumbuhan, anagen lah. Yang kedua adalah fasa berehat, fasa ketogen, dan fasa telogen, di mana fasa tu rambut gugur. Jadi untuk normal cycle rambut ni sebenarnya kita ada gugur dalam 50 helai ke 150 helai dalam tempoh 24 jam. So dalam 24 jam ni termasuk masa kita shampoo, masa kita style rambut, masa kita baru bangun. Kita lihat dekat lantai 50 helai ke 150 helai adalah normal. Tapi normal ni untuk saya mungkin berbeza dengan Darwish punya normal lah. Dan juga ada juga trigger-trigger tertentu lah yang kita nak kena tahu, dan trigger-trigger tertentu yang kita kena ambil kisah tentang tanda-tanda awal masalah rambut. Contohnya kalau kita tengok tiba-tiba barber tegur ke bahagian atas makin nipis, dan barber cakap terpaksa potong rambut sini lebih sikit untuk cover, dia nak bagi illusion rambut kita, rambut atas ni lebih lebat. Dan juga kalau seseorang itu mempunyai masalah dari segi botak yang tiba-tiba bertumpuk. Ada orang kata dia masalah botak bertumpuk ni lepas potong rambut, lepas tu diingatkan barber tu tersalah potong. Rupanya masalah ini adalah masalah alopecia areata lah. So masalah alopecia areata ni dia masalah autoimmune, di mana dia attack mana-mana rambut, dia menyebabkan botak itu bertumpuk. Dan kalau kita biarkan saiz ni, mula dia kata 10 sen.
And then lepas seminggu dia jadi 20 sen. Makin besar. Makin besar. And then sometimes dia boleh attack juga bulu-bulu lain macam kening, jambang, apa semua. Dia bukan hanya pada kepala saja. Yes. So dia boleh menjurus kepada satu keadaan di mana alopecia totalis, satu kepala. Bukan setakat tu. Kalau yang teruk, dia boleh attack sampai satu badan, iaitu alopecia universalis. So itu adalah masalah autoimmune lah. Jadi itu adalah tanda-tanda awal yang kita perlu kenal pasti untuk jumpa doktor yang betul lah untuk merawat masalah rambut. Macam doktor cakap tadi, gugur rambut umur doktor dengan umur saya berbeza tu macam mana tu doktor? Okey, maksud saya adalah contohnya bilangan rambut normal untuk saya mungkin dalam 80 helai. Mungkin Darwish punya 50 helai satu hari. Jadi Darwish perlu ambil tahu kalau gugur abnormal untuk Darwish lah. Maksudnya setiap hari tiba-tiba pegang je rambut gugur. Maksudnya itu adalah abnormal untuk orang lain lah. Jadi setiap orang mempunyai trigger juga yang berbeza. Contohnya ada orang dia diet yang terlampau, rambut gugur. Ada orang dia tak cukup tidur pun boleh menyebabkan rambut gugur. Jadi yang paling utama adalah kita kenal kita punya baseline. Kita tahu baseline kita ni macam mana. Dan juga sometimes untuk kita kenal pasti tanda-tanda awal, sebab 85 ke 90% masalah rambut lelaki adalah yang dipanggil pattern hair loss ataupun botak tengah ni. Jadi macam mana kita nak tahu tanda-tanda awal ni juga kan? Adakah kita nak tengok rambut gugur semata-mata, atau adakah kita nak tengok penipisan ke apa ke? Okey. Sebenarnya ada 3 definisi yang berbeza tentang rambut ni, yang mana orang semua ingat semuanya rambut gugur. Yang pertama adalah keguguran rambut lah, macam saya sebut tadi. Yang kedua adalah penipisan rambut. So penipisan rambut ni maksudnya rambut tu makin nipis, diameter rambut berkurang, yang menyebabkan ketebalan ataupun kepadatan rambut tu berkurang. Dan juga yang ketiga adalah kebotakan, di mana kebotakan ni adalah apabila rambut dah tak ada. Jadi petanda awal orang yang ada masalah pattern hair loss ni yang menjurus ke arah botak tengah ni adalah dia mula nampak rambut tu makin nipis di bahagian-bahagian tertentu lah, especially di bahagian depan. Dia jadi botak M ke macam mana? Yes, itu namanya botak M ke Bezita ke apa kan. So nama teknikalnya receding hairline. So receding hairline ni kita nampak macam bahagian temporal angle ni dia makin ke dalam. So bila at one point apabila dah tak boleh nak cover, kita terpaksa lah simpan rambut depan tu lebih panjang supaya kita terpaksa cover lah. And then sometimes dia boleh bermula dengan bahagian atas juga. Ada orang dia bermula kat atas. Kalau kita banding pattern yang Zidane ni, kalau tengok kan masa 98 punya World Cup, kita dah nampak dekat sini dah. Tapi bila kita tengok dah World Cup 2006 dah complete bald dah. Dia sebenarnya dia jadi makin teruk. Zidane punya pattern lah. Kalau kita tengok masalah rambut ni sebenarnya dia bukan berkaitan dengan usia juga. Sebab kalau kita tengok player-player yang famous lah, macam Wayne Rooney, umur 21, 22 dah ada. Nampak lah. So orang ingatkan sebab stres ke, sebab pakai topi masa training ke sebab training dia kena pressure. Itulah orang ingat kan. Orang ingat sebab tanggungjawab besar ni kan. Rooney ni umur 21, 22 dah jadi bintang utama Manchester United kan. Sebenarnya botak tengah ataupun male pattern baldness ni dia boleh bermula sangat awal. Umur 18, 19 dah boleh bermula. Kalau kita tak tackle masalah ni di peringkat awal, pada usia 25, 26 kita dah botak dah. Jadi tanda-tanda awal tu kita kena ambil tahu, ambil kisah dan juga dapatkan nasihat yang pakar lah. Sebab masalah progres botak tengah ni dia sentiasa berjalan sampailah dia akan end up dengan botak tengah. Betul. Tu lah, saya pun kadang-kadang bila saya ada ramai lah rakan-rakan yang sebaya dengan saya ni yang dah ada masalah ini. And then kadang-kadang saya pun risau juga bila selalu orang kata ni mesti kau kerja sebab kau stres ni jadi botak tengah. So kadang-kadang bila orang kata stres penyebab kepada botak tengah ataupun macam doktor cakap tadi male pattern baldness, adakah itu faktor utama doktor? Masalah botak tengah ni sebenarnya kalau ikutkan statistiknya lah, 50% lelaki di seluruh dunia terpilih. Dia terpilih. Maksudnya benda ni agak common, 50%. Okey, kalau kita balik waktu mesti kena macam. Punca utama masalah botak tengah ataupun male pattern baldness ni tidak ada kaitan dengan apa-apa yang kita lakukan. Maksudnya kita tak ada buat silap apa-apa sebenarnya. Sorry, maafkan saya. Dia tak ada kaitan dengan gaya hidup. Dia sebenarnya tak ada kaitan dengan gaya hidup. Maksudnya orang itu dilahirkan mempunyai masalah pattern hair loss dan dia ditakdirkan kalau tak rawat betul-betul dia akan end up dengan botak tengah. Maksudnya kalau dia jaga makan ke,
dia jaga tidur ke, dia mengamalkan gaya hidup sihat ke, kalau dia tergolong dalam golongan yang ada male pattern baldness, Kena juga. dia akan kena juga. Cuma kita perlu kenal pasti pencetus seseorang itu ada botak tengah di peringkat awal atau laju atau tidak. Kadang-kadang dia memang ada pattern hair loss yang masalah botak tengah, tapi kalau dia merokok, dia tak cukup tidur, dia stres, sedentary lifestyle, dia boleh melajukan progres penipisan atau botak tengah. Kira macam dia menyumbang kepada terjadinya benda tu lagi teruk lah. Lagi laju. Yep. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok orang yang betul-betul berada di royal family lah. Contoh kita tengok Prince William. Prince William ni umur tak sampai 30 dah botak tengah. Adakah dia mengamalkan gaya hidup tak sihat? Sebenarnya tidak. Macam contoh Prince William ni antara contoh-contoh yang mempunyai genetik yang kuat. Genetik yang kuat yang mana belum tua dah botak. Ada juga. So dia faktor-faktor, kalau dalam keadaan istilah botak ni, dia adalah polygenetik lah. Polygenetik ni maksudnya pelbagai faktor-faktor yang boleh menentukan laju atau tidak dan juga progres ke arah kebotakan juga. Bila orang pakai topi, lagi-lagi bila contohlah rider penghantar makanan bekerja 8 jam sehari, and then dia pakai helmet, and then orang kata ni tak tahulah mitos ke apa, bila kita pakai helmet terlalu lama ataupun topi yang ketat, dia akan menyebabkan rambut kita makin gugur juga. Adakah itu betul, doktor? Secara amnya, pakai topi ataupun penutup kepala bukanlah penyebab utama kebotakan. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, genetik memainkan peranan. Sebab kita punya kefahaman, kalau kita track back kita punya belajar sains dulu, macam mana kalau pokok tu memerlukan cahaya, memerlukan pengudaraan yang bagus untuk dia terus hidup kan. Jadi kita ingat sebab itulah rambut kita gugur dan botak kan. Tapi sebenarnya memakai topi, helmet, pakai tudung tidaklah penyebab kebotakan. Sebab kita punya sumber zat ataupun nutrien ni sebenarnya daripada bawah kulit kepala. Jadi genetik memainkan peranan dan juga hormon DHT menyebabkan kebotakan di bahagian tengah. Cuma ada setengah-setengah keadaan di mana apabila kita pakai topi yang terlalu ketat. Okey, terlalu ketat dan repetitif lah. Maksudnya kalau kita pakai helmet yang ketat dan terlalu lama dan setiap hari, boleh menyumbang kepada satu keadaan yang dipanggil traction alopecia. Okey. Apa maksud traction alopecia? Maksudnya saya nak jawab boleh, doktor? Dia ada satu orang kata penarikan rambut secara berulang-ulang yang menyebabkan headline kita ni makin luas. Betul. Lebih kurang macam tu. So pandai Darwish kan. Dia dah buat research lah. Saya dah buat research. So basically traction ni dia boleh berlaku di mana-mana arah. Contohnya jadi kan, kalau macam Darwish kata pasal dia menarik, kalau macam contoh orang tu dia selalu ikat terlalu ketat. Kebanyakan orang macam tu kan, dia ikat rambut ke belakang. Ikat terlalu ketat ke belakang, dia boleh menyebabkan bahagian depan tu dia makin tertarik. So rambut kan kita ada cycle dia. So bila rambut kita dah habis cycle dia botak. So itu namanya traction alopecia. Contohnya macam setengah-setengah etnik lah, macam orang-orang yang berkulit gelap kan, yang suka ikat belakang tu. Dan juga kalau macam contohnya orang tu dia pakai topi yang terlalu ketat tu, boleh lah dia start traction dekat sini. Tapi itu hanyalah menyumbang kepada perantusan yang kecil je untuk menyebabkan kebotakan. Kita kalau kita ada rambut, cara penjagaan rambut ni sebenarnya dalam seminggu tu berapa kali kita kena shampoo, doktor? Kita kena cuci. Saya selalu bagi tahu kalau kita punya kulit kepala ni sebenarnya kita kena anggap macam badan kita juga. So kalau kita mandi, kalau kita tak sabun satu hari, bila kita mandi, apa rasa badan kita? Kita tak sedap, bau busuk kan, melekit. So sebegitu juga dengan kulit kepala kita. Shampoo dengan basuhkan dua perkara yang berbeza, tetapi ibaratkan macam kita mandi kita lalukan air dekat badan. Cuma macam mana kita nak pastikan kebersihan adalah dengan sabun. Sama juga dengan shampoo, cuma orang kata tak boleh shampoo hari-hari kan? Betul. Okey, sebab apa? Chemical semua. Sebenarnya tabiat shampoo ni dia bergantung kepada kita punya lifestyle. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis kulit kepala dan juga jenis rambut. Contohnya, secara amnya kita boleh shampoo hari-hari untuk membersihkan kulit kepala. Biarlah kulit kepala kita menghasilkan sebum natural. Especially bagi yang mempunyai kulit kepala yang berminyak dan juga rambut yang berminyak. Kalau yang jenis yang kulit kering apa semua, boleh selang-seli kan, ataupun guna tambahan conditioner lah untuk lembapkan juga. Bagi saya, kalau untuk membersihkan kulit kepala, pakai hari-hari.
Kalau tanya kan, kalau satu temu ramah terhadap David Beckham sebenarnya. David Beckham orang kenal dia apa? Rambut je kan. Sebab rambut dia lah. Jadi idola. Yes, David Beckham ni dia ada 5 jenis shampoo yang berlainan untuk perkara yang berbeza. Contohnya kalau kita ni punya lifestyle ni banyak berpeluh, banyak bersukan, sebaiknya keraplah sikit shampoo untuk bersihkan. Untuk bersihkan peluh-peluh, kotoran semua. Kalau jenis yang tak berapa aktif, boleh pakai sekali sehari ataupun 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, bergantung pada kulit dan juga kita punya lifestyle juga. Okay, so kita dah cerita pasal masalah rambut, faktor dan sebagainya. Sekarang ni kita nak beralih kepada orang kata inilah sebenar bidang yang dibawa oleh Dr. Wan Rojahan, pasal hair transplant. Yep. Okay, so bagi doktor sendiri, antara rawatan yang kita ada dekat Malaysia ni, bukan dekat Malaysia lah, dalam industri rambut ni, PRP, hair transplant, laser terapi. So yang mana yang paling orang kata terbukti kajian dia tu? Dalam industri merawat rambut ni, dia walaupun orang ingat masalah rambut ataupun merawat rambut ni berada di kategori estetik ataupun kosmetik, tetapi dia masih lagi di kategori sebagai rawatan perubatan. Okey, rawatan perubatan maksudnya kita perlu kenal pasti apakah punca kebotakan ataupun masalah rambut itu. Contohnya bagi orang yang mempunyai masalah pattern hair loss, rawatan paling advance yang paling berkesan memang kita perlu makan ubat juga contoh macam finasteride, minoxidil, dan juga rawatan-rawatan tambahan seperti PRP, Exozome. Dan rawatan yang paling berkesan untuk masalah kebotakan bagi orang yang memerlukan rambut yang sudah hilang, mengembalikan mahkota ni memang tak ada cara lain yang paling semula jadi, iaitu kena buat tanam rambut ataupun hair transplant. Boleh juga pakai rambut palsu, tapi lain lah kan. So rawatan yang paling advance untuk mengembalikan rambut kita yang semula jadi adalah teknologi tanam rambut ataupun FUE. Sebenarnya mungkin ada orang tak tahu, dan ada orang yang dah tahu. Apa hukum dia, doktor? Kan orang cakap tak boleh tanam rambut ni, dia mengubah ciptaan Tuhan lah apa kan. Apa ni agak kontroversi awal-awal lah, orang kata apa hukum tanam rambut ni, adakah kita mengubah ciptaan Tuhan? Okey, mengikut fatwa, hukum tanam rambut ni dia harus, tapi dengan syarat. Okey, syarat yang pertama, kita kena guna rambut kita sendiri. Macam saya sebut tadi, apakah sumber rambut sendirilah. Biasanya kita akan guna rambut daripada rambut belakang lah. So rambut belakang kita ambil menggunakan alat berteknologi tinggi untuk memastikan survival rate yang bagus dan juga success rate yang tinggi. Dan juga ada juga kita kalau rambut belakang tak cukup ke apa, kita guna, kalau orang tu ada bulu dada. Oh, dia boleh ambil juga boleh ambil bulu dada, jambang. Kalau orang tu tak nak ada jambang ke apa semua kan, kita ambil akar tu dan kita pindahkan. Itu syarat pertama. Hukum harus menggunakan rambut sendiri. Kita tak boleh guna rambut sintetik, fiber ke, kita tak boleh guna rambut mak saudara pun tak boleh lah. Saudara ke, kembar ke, rambut palsu ke kan, tak boleh. Yang kedua adalah dalam proses kita membuat penanaman rambut tu tak ada melibatkan unsur-unsur najis lah. Tak ada unsur-unsur najis macam gelatin binatang ke apa ke dalam kita storekan rambut tu. Jadi dua ni memastikan hukum dia harus. Maafkan saya, doktor, saya nak tanya, kalau kita ambil rambut daripada bulu dada, adakah kualiti dia sama dengan rambut bahagian belakang kepala? Sebenarnya banyak kajian pasal diorang buat trial lah daripada tahun 1960 lagi. Diorang buat trial dari segi kita cuba ambil bulu kaki, kita letak dekat rambut depan, cuba kita ambil rambut belakang, kita tanam dekat bulu dekat bahagian keting ke apa ke, bahagian yang tak ada rambut. Jadi banyak kajian diorang dapati bahawa pada tahun yang pertama dan kedua, dia dapati bahawa kaliber ataupun tekstur rambut tu dia mengikut rambut asal. Dia punya fasa pertumbuhan pendek. Dan kemudian pada tahun ketiga keempat tu dia dah mula mengikut environment rambut asal. Maksudnya kalau kita ambil rambut daripada contoh bulu dada, yang kan bulu dada dia tak ada panjang macam rambut kita. So bila kita ambil, kita tanam di kawasan yang kosong tu, dia akan tumbuh perlahan, dan kemudian perlahan-lahan bulu tu dia akan ikut environment rambut yang sekeliling. So dia akan cepat panjang juga. So awal-awal mungkin dia akan perlahan, lama-lama dia akan dia akan sesuaikan dirilah dengan keadaan rambut adaptive. kita. Dia akan adapt juga. Tapi tu lah, saya macam bab rambut ni saya tertarik jugalah. Sebab saya tahu yang dekat Turki, industri rambut ni dia berkembang kat sana kan. So memang apa beza kalau di Malaysia dan di Turki? Ataupun doktor sendiri pernah ke sana, pernah tengok suasana sana? Secara personal saya tak pernah melihat suasana
industri tanam rambut di Turki, tetapi saya selalu jumpa doktor-doktor. Bila kita dalam industri rambut ni, sebenarnya kita banyak berjumpa dengan doktor-doktor rambut di seluruh dunia. So ada juga doktor-doktor yang agak famous dekat Turki. Jadi hati-hati untuk anda yang plan untuk buat tanam rambut di luar negara dan Turki, especially Turki, sebab di negara Turki dia adalah menjadi satu industri. Tak dinafikan ada klinik yang berkualiti, yang menjanjikan result yang bagus, tetapi ada oleh kerana persaingan yang sengit di sana, mereka menawarkan kadang-kadang harga yang tidak masuk akal, yang murah. Kita kena faham yang bila kita buat tanam rambut ni, hasil tanam rambut tu kita akan lihat sampai kita tua. Jadi kita kena pastikan hasil tu menjadi ataupun bersifat natural. Kita tak naklah terlalu tidak natural, tidak straight. Ada juga yang tak ada result. Jadi kena kenal pasti di mana klinik yang buat dan juga siapa yang buat. Because kerana disebabkan oleh volume yang tinggi, dia orang anggap orang yang datang tu datang dah pergi lah. Macam tak ada benda tu normal macam biasa, tak eksklusif lah. Boleh jadi macam tu, tetapi sebenarnya rawatan rambut ni dia bersifat individu dan bersifat personalized. Jadi perlu ada proper follow up, perlu ada long term relationship dengan doktor. So boleh buat dekat luar negara, tetapi perlu berhati-hati lebih sedikit. Bukan hanya kerana kita nak jimat banyak, tapi kita nak jimat kos, tapi menyesal di kemudian hari. Sebab kalau akar rambut kita ambil tu tak berjaya tumbuh, kita dah hilang dah rambut di belakang. So rugi dan juga perasaan tu bila kita tengok cermin hari-hari, kita rasa boleh diperbaiki lagi lah keputusan. Macam tu lah. Dia macam bila kita ke sana, dah lah Turki je lah jauh, and then nak kos penerbangan lagi dekat sana. Bila kita bayar and then kita balik, kita tahu tak jadi. Boleh jadi. Setahu saya, kebanyakan dekat Turki, diorang yalah bila berkembang industri ni, diorang pakai non-medical person doktor. Boleh jadi diorang guna technician. Technician untuk tolong buat rambut. Buat bila kita tanam rambut ni, dia ada beberapa fasa ataupun teknik. Yang mana extract tu, sebab bila kita extract dekat belakang, kita tak tahu siapa buat. Sebab apa? Kita baring kan. Bila tanam pun kita tutup mata. Sebab apa? Prosedur agak lama. So siapa yang buat tu kita tak tahu sometimes. Mungkin awal-awal tu kita nampaklah doktor yang buat, tapi throughout the time tu mungkin dia dah berganti orang lain. Jadi kalau yang berpengalaman ataupun yang betul-betul boleh buat, okey lah. Tapi kadang-kadang takut tak jadi. Itu yang malang tu, takut dia. Dengan language barrier lagi. Takut nanti kita minta lain, jadi lain pula. Dan juga pain tolerance lah. Ada orang dia kata sakit-sakit, dia tak faham bahasa tu. Bila tengah buat tu rasa sakit. Sebab ada setengah orang dia nak cepat je. Sebelum ni doktor ada pesakit yang pernah buat dekat luar ke? Ada, ramai. Ada. Kita buat repair untuk kes-kes yang buat kat luar. Kebanyakan yang datang tu untuk repair yang diorang dah buat dekat luar. Ada yang buat jambang tu, tanam jambang, lepas tu jambang tu terlalu straight, dia tak nampak macam jambang. Ada yang angle tu terkeluar. So banyak. Sebab jambang ni dia bersifat angle agak acute. Untuk nampak dia ni. Kalau rambut boleh, kalau bersepah rambut tak apa. Jambang ni sebab dia sama macam bulu kening lah. Kalau dia nampak bersepah, orang akan nampak je bersepah. So tak angle tu memainkan peranan, dan juga transition. Sebab dia tak boleh tiba-tiba terus lebat. Dia kena ada irregularity sikit. Adalah beberapa artistic feature dalam merawat tanam rambut atau jambang. Mungkin ada orang tu dia berminat doktor untuk nak tanam rambut, tapi disebabkan kewangan tak cukup, kos yang tinggi, ataupun yalah beberapa perkara yang lain. Mungkin doktor boleh sharekan sikit kepada penonton di luar sana. Sebenarnya tanam rambut ni kos dia berapa doktor? Murah ke mahal ke? Tak dinafikan prosedur tanam rambut ni dia datang dengan kos dia lah. Sebagai seorang doktor yang merawat rambut ni dah lebih daripada 6 tahun. Rawatan rambut ni macam saya sebut tadi, dia bersifat individu dan personalized. Tak semua orang perlu tanam rambut, dan tak semua orang adalah calon yang sesuai tanam rambut. Kadang-kadang di peringkat awal kita boleh rawat dengan rawatan perubatan dahulu untuk kita selamatkan rambut yang ada, so that kita boleh jimatkan kos sikit. Sebab kadang-kadang kita nampak mata kasar kita rambut tu dah tak ada, tapi bila kita scan dekat klinik sebenarnya masih ada rambut untuk kita tebalkan. So kawasan-kawasan yang diperlukan rambut tu mungkin kita boleh tanam secara berperingkat ataupun tanam sedikit demi sedikit. Dan kos average kalau dekat Malaysia ni bermula dalam RM5,000 lah. Bermula 5,000 sampai kalau kes yang besar tu boleh jadi 20 lebih. Tetapi ada orang mempunyai kos-kos tertentu dan kita boleh buat mengikut kemampuan dia.
So dia boleh buat separuh dahulu. It is okay kalau kita buat berperingkat rather than dia buat banyak. Contohnya di tempat yang kita tak tahu siapa buat, tapi fail, kita boleh cari duit tapi rambut kita tak boleh cari. So kiranya dia okey lah kalau kita buat separuh-separuh. Nak cari bajet sikit buat ini dulu. Betul. Nak cari bajet buat tanam rambut kita boleh buat ikut bajet dan juga ikut kemampuan kita. Dan juga tengok bila-bila kita ready. Dia tak semestinya kalau kita ada masalah rambut kena tanam. So kalau macam saya ni, rambut saya ni kalau saya buat sebelah dulu kiri, boleh dan plan saya lah. kumpul sikit buat sebelah kanan boleh lah. Boleh macam tu. Sebab sometimes kita akan buat tu ikut keadaan semasa. Betul. Kalau orang tu sikat rambut sini, so rambut dia M di belah sini dia expose. So dengan amount of rambut yang ada tu mungkin kita boleh sama ada kita nak bagi dia rendah sikit ke ataupun kita tutup satu area saja, so that ada area tu kita boleh cover dengan rambut yang ada. Boleh juga. So dia adalah trik-trik tertentu kalau kita nak buat ikut berperingkat. Untuk tanam rambut ni basically proses dia lama tak doktor? Ada orang kata 6 bulan dah, 4 bulan dah. Tanam rambut ni dua perkara utamalah. Adakah proses tanam rambut itu sendiri yang lama ataupun nak dapat hasil dia lama? Pertama sekali, proses tanam rambut dia mengambil masa 5 ke 8 jam satu hari. So dia merangkumi extraction. Sebelum kita buat extraction rambut tu, kita buat penilaian dahulu. Kita buat planning dulu berapa keluasan kawasan yang kita nak tanam. Ada orang marker. Yes, kita guna marker dan kita buat betul-betul. And then patient agree dengan design headline dan semua dan allocation, and then kita shift lah. And then bila kita buat extract, patient akan baring. Dan bila kita tanam on the same day, bergantung kepada teknik juga masa kita tanam tu. Dan prosedur lepas hair transplant tu, hasil tu kita akan mula nampak bermula 3 bulan dan ke atas. So 3 bulan tu kita expect dalam lebih kurang 10 ke 15% rambut yang ditanam tu mula tumbuh. Dan selepas 6 bulan tu lebih kurang dalam 50%. Itu pun orang ingat dah penuh dah, sebenarnya baru 50%. Hasil akhir lebih kurang dalam setahun ke setahun setengah. Lama juga. Lagi awal plan. Yes, lagi awal plan, lagi awal dapat result. So kebanyakan untuk usia yang muda ni yang macam banyak kehilangan rambut, dan yang dah nampak botak botak M, ada tak doktor boleh bagi sedikit tips untuk diorang ni nampak lebih yakin? Yelah, muda-muda dah botak kan. Ya, betul. Okey, sebenarnya berbeza dengan zaman saya boleh kata 30 tahun lepas. Masa 30 tahun lepas sebenarnya ramai je yang ada masalah rambut. Cuma masa tu dia adalah benda yang agak sensitif. Dan dulu orang tak berjumpa sangat pun. Kalau berjumpa pun waktu reunion ke, waktu majlis kahwin ke kawan-kawan. Sekarang ni kita boleh kata kita tengok seseorang tu setiap hari. Sebab apa? Zaman media sosial. Betul. So kita tengok orang tu, kita rasa macam penampilan kita ni, tak kisahlah dah wish host ke, dah wish influencer ke, dah wish pelakon ke, rambut ni tetap memainkan peranan. Nasihat saya, bagi yang mempunyai masalah rambut di peringkat awal, rawat di peringkat awal, jumpa doktor yang betul, dapatkan nasihat. Mungkin banyak produk-produk yang dijual di luar sana yang boleh membantu improve kualiti rambut, tak dinafikan, tetapi rawatan rambut tetap penting untuk bagi ada masalah rambut di peringkat awal. Jangan sampai perlu sampai tanam rambut lah. Sebab kalau di peringkat awal kita boleh rawat dengan rawatan perubatan dahulu. Kadang-kadang bila dah okey, kita tanya balik, okey, happy tak dengan result kan? Sebab setiap orang mempunyai goal yang berbeza dalam merawat rambut. Dan juga penting, yang saya nampak adalah pada usia 20 ke 30 tahun sekarang, penerimaan terhadap merawat rambut ni lebih open. Betul. Maksudnya dia tak segan-segan lah. Orang kata dia dah tak dianggap masalah ni sebagai masalah tabu. Tabu, ya. Betul Betul. So sekarang ni kalau contohnya Darwish ada jumpa ke siapa-siapa, mungkin ada orang dia rasa benda tu, kau ada masalah rambut, kita rasa intimidated. Tapi sebenarnya lagi awal kita tegur, lagi awal kita rawat, lagi bagus. Salah satu benda yang membuatkan kita nak cover rambut botak ni adalah apa? Pakai topi. Betul. Kan? So pakai topi. So tak semua occasion kita boleh pakai topi. Saya nak bagi satu tips lah. Bagi orang yang ada masalah rambut ni, macam mana kita nak make sure kalau kita tengah on treatment rambut ataupun kita ada masalah rambut, macam mana kita nak cover ataupun nak tutup sebelum kita lebat balik rambut lah.
based on study ada beberapa tips. Yang pertama adalah macam saya sebut tadi, kita potong rambut tepi belakang ni kerap sikit supaya kita nampak illusion rambut atas tu lebih lebat, yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya ramai yang pergi gym, sadarkan badan, strength kan, supaya orang tu akan dikenali sebagai darwish yang badan sadar, bukan darwish yang rambut botak. Dia nampak, dia tak fokus bahagian atas, dia hanya fokus bahagian dia akan nampak body lah. Itu salah satulah, maksudnya dia dapat dua dalam satu lah. Maksudnya cover botak dan juga badan tu. Itu based on study lah, based on research. Yang ketiga adalah tak ada masalah pun nak pakai topi. Nak pakai topi. And then sebenarnya kalau certain warna rambut, contoh warna perang sikit tu, dia boleh bagi illusion yang kita punya rambut ni tak nampak botak sangat. Bolehlah nak colour. So kiranya ini ilmu baru ni, saya kena tahu ni. Tips-tips lah. Cara nak mengalihkan perhatian orang. Mengalihkan perhatian sebenarnya. Sebab contohnya sebenarnya kalau kita cerita pasal female rambut wanita ni, sebenarnya dalam lebih kurang 40% wanita pun ada female pattern hair loss, rambut nipis. Cuma kita tak nampak. Sebab apa? Wanita dia boleh cover dengan rambut panjang, yang pertama. Yang kedua adalah pakai tudung. Itu yang obvious lah. So untuk wanita, common untuk ada female pattern hair loss, dan perlu rawat awal juga. Dan kebanyakan yang ada masalah female pattern hair loss ni, dia kaitkan dengan selepas bersalin. Betul. Dia ingatkan masalah tu bermula lepas bersalin, tapi sebenarnya dia dah bermula awal. Cuma dia nampak rambut gugur tu sebagai definisi rambut masalah. Dia berjalan makin teruk. Anak kedua makin teruk. Itu adalah salah satu benda yang saya selalu dengar lah, masalah rambut untuk female. Ingat geng, bukan lelaki je ada masalah rambut ni. Perempuan pun boleh jadi juga. So jangan segan silu ya untuk bertanya kepada doktor mengenai masalah yang anda alami tu. Okey, sebelum ini last soalan lah sebelum kita berakhir di sini. Mungkin betulkan saya jika saya salah. Untuk kita ke tahap nak tanam rambut tu, itu yang paling last lah doktor kan. So sebelum tu kita disyorkan untuk ambil ubat lah dulu. Makan ubat. Betul. Okey, buat masa sekarang satu-satunya teknologi yang boleh dikatakan FDA approved lah untuk merawat masalah rambut adalah DHT blocker lah. Contohnya finasteride. Dan juga vasodilator kalau ikutkan minoxidil. So kedua-dua ni adalah rawatan konservatif lah. Maksudnya selagi ada akar rambut. Cuma kita perlu dapatkan consultation dahulu di klinik, dapatkan nasihat, buat scan dekat klinik ke apa untuk tahu tahap kebotakan. Sebab kalau kita start makan ubat tanpa prescription ataupun tanpa nasihat daripada doktor, kita punya kefahaman akan berbeza, expectation akan berbeza, keupayaan kita untuk memahami masalah rambut itu akan berbeza. Jadi kadang-kadang ada orang, sebab dia kena faham yang rambut ni bila dia dah tak ada, the only way ialah kena tanam. Betul. Selagi ada akar rambut, kita boleh selamatkan. Jadi berdasarkan itu kefahaman kita lah. Kita ingat macam member rambut lebat dengan makan ubat. Kita makan ubat tapi rambut tak tumbuh, tak lebat, dan kita give up. Jadi penting lah untuk dapatkan consultation dan diagnosis yang betul. Kadang-kadang mungkin kita ada masalah rambut lain tapi kita treat lain. Self treatment ramai juga. Itu salah juga. Alright geng. So macam-macam yang anda dengar tadi daripada Dr. Wan Rujahan berkaitan dengan rambut, saya pun tertarik dengan apa yang dia cakap. Saya pun rasa saya kena ambil langkah berjaga-jaga lah untuk masa hadapan ni. Kalau tak nanti rugilah orang kata kan. Kena berjaga-jaga. Dan lagi kepada anda yang mana masih belia sekarang ni, kalau boleh take note benda-benda macam ni. Sebab benda ni kita kena jaga daripada awal, peringkat awal. Dan saya tahu juga yang sebenarnya kalau kita ada masalah rambut ni, itu adalah punca ataupun faktor kepada masalah kesihatan juga doktor. Boleh jadi juga kan. Boleh jadi. Kita jumpa lagi untuk next episode podcast Gentle Cakap bersama dengan saya Darwish Farain. Okey doktor, terima kasih banyak doktor. Okey, sama-sama. Semoga kita jumpa lagi Alright.